Assalamualaikum adik. How are you? Sihat ke? Waalaikumsalam. Sihat. Tapi Bella ada masalah sikit je. Bella nak minta tolong akak top up duit belanja sikit, boleh tak untuk nak beli tiket nanti? Takut tak cukup duit lah kak. Oh, tak apa. Yang tu nanti kakak uruskan. Jangan risau, okey? Thank you. Kak, mak kata ada surprise. Surprise apa? Bella nak tahu juga ni. Yang tu kakak mana boleh cerita. Mak sendiri kena cerita dekat Bella. Kalau mak nak carikan calon, cakap dekat mak, terima kasih je lah kak. Bella dah ada calon lah. Oh, Mak Saleh ke? Taklah, orang KL, dia duduk Ampang. Senang nanti raya, tak payah fikir nak balik mana. Okey. Jangan cerita semua. Nanti kakak boleh cerita semua dekat mak. Okey, bye kak. Take care. Assalamualaikum. Bye. Kia, kau tahu Bella kan? Alah, anak aku yang belajar kat luar negara tu. Dia tak lama lagi nak bida, nak balik. Tapi dia cakap balik-balik terus nak kerja. Kau rasa orang belajar kat luar negara kalau cari kerja senang tak dapat? Baguslah Yati. Memang senang lah dia nak dapat kerja nanti. Oh, kalau macam tu, aku seronok lah kan. Bella tu kan, kalau kau tengok dia kena sangat cantik tau, pandai. Lepas tu kalau dia kerja, mesti dapat kerja besar. Kan? Untung kan siapa dapat kerja Bella tu tak? Yelah, untung. Anak-anak aku ni memang sangat menyenangkan tak dengan Sarah, pandai cari duit, pandai senangkan hati aku. Aku teringat, kawan-kawan kita kan? Anak-anak diorang ada kan belajar luar negara? Setahu aku, tak ada kan? Anak aku seorang je, betul tak? Memang tak ada. Betul Memang tak lah. ada. Kalau macam tu, bolehlah aku nak action sikit dengan diorang. Kau tahu tak, setiap kali aku jumpa diorang kan, diorang tu asal menang je. Diorang lah yang ada tu, diorang lah yang ada ni. Aku ni asyik makan hati je. Tapi kali ni, aku boleh tunjukkan diorang, anak aku belajar luar negara. Kau ada? Okeylah Yati. Mata aku ni tiba-tiba mengantuk pula. Aku nak balik dulu lah. Habis cerita lagi kau ni, cepat balik. Tak tahan tadi, mata aku mengantuk sangat. Esok-esok je lah kau sambung cerita kau tu. Mengantuk sangat ni. Aku balik dulu. Yelah. Marah. Sama marah pula tiba. Biarlah macam tu. Okay. Happy go, Take care, sayang. Thank you, doktor. Okay, kita duduk. Okay, terima kasih doktor. Thank you so much. Alright. Terima kasih. Alhamdulillah, kandungan awak okey, baby okey. Alhamdulillah. Awak lah. Tinggal saya seorang kat rumah. Nak tanya sikit boleh? Boleh, awak